Malam Raya Aidiladha menyaksikan satu lagi tragedi menyayat hati apabila 5 sekeluarga terkorban selepas terbabit kemalangan jalan raya di Jerantut, Pahang. Nahas 2 kenderaan itu mengakibatkan kelima-lima mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Muhammad Razam Taja Rahim berkata, kejadian kira-kira 12.30 malam itu membabitkan sebuah kereta dan kenderaan pelbagai guna MPV. Beliau berkata siasatan awal mendapati MPV berkenaan dalam perjalanan dari Pulau Tawar menuju ke Jerantut, manakala kereta dinaiki 5 sekeluarga ini dalam perjalanan dari Bota Perak menghala ke Jerantut. Akibat pelanggaran, 3 lelaki dan 2 wanita berusia antara 17 hingga 26 tahun yang berada di dalam kereta meninggal dunia di lokasi kejadian dengan 2 mangsa tersepit dan 3 lagi tercampak keluar. 5 mangsa maut ialah pemandu kereta Muhammad Iqmal Ishak 26 tahun, isterinya Nur Arfikah Aziz Jaafar 23 tahun serta adik-beradiknya iaitu Muhammad Zulkifli 21 tahun, Muhammad Azizul Hakimi 19 tahun dan Nurul Hazwani 17 tahun. Manakala mangsa yang menaiki kenderaan MPV terdiri daripada 2 lelaki dan seorang wanita mengalami kecederaan. Ketiga-tiga mangsa yang cedera dihantar ke hospital berdekatan untuk rawatan. Mayat 5 mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca sebenar nahas masih dalam siasatan. Sementara itu, menurut ibu saudara kepada 4 beradik terbabit, Nur Hayati Ismail, ketika kejadian, Allahyarham Nur Arfikah Aziz sedang bercakap menerusi telefon dengannya untuk bertanya simpang ke rumahnya di Kampung Paya Gunung Jerantut. Mangsa dipercayai tersalah jalan dan hendak membuat pusingan U. Kalau dah macam tu tak jauh dah ni daripada simpang Muhammad Angah tu cakap kan. Okey, lepas saya cakap macam tu, dia orang pun terus senyap. Tapi dia orang cakap mesti ada masa tu kereta tu langgar, tapi saya tak dengar pun bunyi dentuman walaupun telefon dekat telinga saya tak dengar apa-apa. Saya pun hairan kenapa telefon dekat berbunyi. Dengar tengok hidup tak bunyi, tanya-tanya. Halo senyap juga. Tu dah lebih kurang dalam 20 minit lepas tu saya dengar bunyi macam suara orang cakap, dia orang ni pengsan kot, kata dia. Lebih memilukan, jarak lokasi nahas dengan rumah ibu saudara mereka hanya kurang 500 meter dan difahamkan itu adalah kali pertama mangsa pergi ke Jerantut. Sementara itu, siasatan polis mendapati nahas berlaku ketika kereta Pro2 Beza dinaiki 5 sekeluarga itu sedang membuat pusingan U. Mereka dirempuh sebuah kenderaan pelbagai guna MPV dalam perjalanan dari arah Maran ke Jerantut. Akibat pelanggaran itu, semua mangsa maut di tempat kejadian.